Buih-buih yang korang tengok sekarang ni bukan untuk perhiasan ataupun akuarium. Ni merupakan air hidrogen. Dan buih-buih ni adalah proses dia melepaskan hidrogen larut ke dalam air. Dia sama macam kita buat eksperimen dekat Mama Sains tu, ada anode dan kathode yang menghasilkan hidrogen dan juga oksigen. Nah, guna dia secara senang je, ada satu button je on off dekat bawah ni dan terus on je dia terus hasilkan proses elektrolisis. Dan dekat bahagian belakang adalah port charging. Jadi korang boleh bawa botol ni ke mana saja, termasuklah outdoor, dan korang boleh guna banyak kali. Ini apa yang ChatGPT bagi tahu tentang hydrogen water. Yang mana dia boleh kurangkan oxidative stress, membantu pemulihan lepas senaman berat, mengurangkan keradangan tertentu dan mungkin membantu sesetengah penyakit. Jadi hydrogen water ni dia macam penambah lah untuk korang punya lifestyle sihat korang tu. So, ini adalah kotak dia dan datang juga dengan, sebab ini 3 in 1, korang juga boleh menggunakan botol biasa letak dekat sini dan korang boleh jadikan hydrogen water untuk air yang lebih banyak lah, 1.5 liter botol pun boleh. Dan lagi satu, dia ada penutup macam ni dan dia datang dengan pipe yang macam ni, korang boleh letak dekat sini dan nanti korang boleh pakai dekat hidung korang macam orang yang sakit tu, dan korang boleh terus sedut hidrogen. Sedutan hidrogen ni sama juga macam kita minum air hidrogen, yang mana dia boleh kurangkan oxidative stress, kurangkan keradangan dan juga dia boleh pulihkan badan. So, untuk korang yang tengah amalkan gaya hidup yang sihat, mungkin korang boleh cuba hydrogen water ni. Rasa macam air biasa je, tapi dia ada hidrogen yang terlarut. Check out terus kat beg kuning kat bawah.